Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 percutian di Italy. Video kali ini saya akan bawa anda semua ke salah satu mercu tanda paling ikonik di dunia, Leaning Tower of Pisa. Bangunan yang tak berdiri tegak tapi tetap berdiri megah sejak abad ke-12. Jom kita teroka bersama-sama apa yang menarik sangat tentang Menara Condong ini dan kenapa dunia tak pernah jemu cakap tentang ini. So, Menara Pisa ini mula dibina pada tahun 1173 dan sepatutnya menjadi menara loceng untuk katedral di sebelahnya. Tapi teka, apa yang jadi? Bila bina ini sampai ke level 3, sampai ke tingkat 3, tanah lembut mula tenggelamkan satu bahagian asas. Dan dari situlah memulanya condongan yang kita lihat hari ini. Apa yang menarik? Binaan ini terhenti untuk 100 tahun. Berhenti sebab apa? Bukan sengaja dihentikan sebab dia sengit, bukan. Sebab masa itu perang tercetus. Secara tak langsung, dia bagi tanah tu settle sikit lah. Kebetulan yang baik, kebetulan yang bagus. Tapi akhirnya diteruskan semula, arkitek sambung binaan condongan itu. Cuba bayangkan satu projek seni bina jadi terkenal sebab kesilapan geoteknikal. Tuan-tuan, bila sampai di sini memang rasa wow, rasa lain, rasa kagum. Tiket masuk untuk menara ini sekitar €20, tapi nak ambil gambar kat luar pun okey, tapi saya cadangkan beli dan naik sebab mana lagi nak rasa pengalaman ini. Saya sempat naik ke atas, ada 251 anak tangga, tak ada lift. Tapi serius, pemandangan di atas sangat memukau. Rasa macam tengok Pisa dari dimensi yang berbeza. Tapi masa nak naik tu rasa macam singit-singit sikit lah. Tapi it's worth. Oh ya, beg tak dibenarkan bawa naik ya. Tapi mereka sediakan locker untuk kita simpan beg. Free locker ni termasuk dalam harga tiket. Menara ni lebih kurang 56 meter dan condong dah lebih kurang 4 darjah. Tapi sejak kerja pembaikan pada tahun 1990-an, kini dia lebih stable dan takkan tumbang sekurang-kurangnya 300 tahun. Menara ini juga termasuk dalam senarai UNESCO World Heritage. Jadi tempat ini bukan sekadar Instagram spot untuk kita buat konten, tapi juga tapak sejarah dunia. Bila datang sini, ada beberapa tips penting. Yang pertama, beli online. Kadang-kadang kita beli kat situ, dia dah book full, rugi je datang jauh-jauh. So, beli online. Kedua, datang waktu pagi kalau boleh. Sebab crowd dia kurang sikit, lighting pun cantik. Pakai kasut yang selesa. Jangan pakai high heel. Saya ada kat situ, saya nampak. Saya pergi situ, ada satu orang dia pakai high heel. Macam mana nak naik? Tak selesa lah kan? So, pakai kasut yang sesuai. Nak naik tangga nanti, tak menyusahkan diri sendiri. Bawa air. Sebab kalau pergi, kalau siapa nak pergi yang sama, musim dia panas dia terik. Okey, satu perkara yang saya belajar dari Leaning Tower ini, walaupun ada kecacatan, walaupun ada kelemahan, kalau kita terus teguh dan perbaiki diri, kita tetap boleh jadi luar biasa. Sama macam menara ini, tak sempurna tapi jadi simbol paling terkenal di dunia. Kalau anda suka video ini, jangan lupa like, komen dan share. Subscribe untuk lebih banyak video travel dan video yang lain dari saya. Tulis di komen kalau anda diberi peluang nak pergi mana lepas ni. Jumpa anda di video seterusnya. Kita akan kongsi trip kami di Venice. Ciao dari Pisa, Italia.